Pada zaman pertengahan, golongan bangsawan tidak menggunakan tisu tandas. Sebaliknya, mereka menggunakan seutas tali hemp yang tebal. Tali ini digantung dari siling tandas. Selepas selesai, mereka akan menarik tali itu ke bawah dan menggeserkannya di antara kaki, ke depan dan ke belakang untuk membersihkan diri. Lebih mengejutkan, tali itu dikongsi oleh semua orang. Walaupun sudah kotor, ia jarang diganti. Di Rom purba pula, konsep privasi hampir tidak wujud. Orang ramai duduk bersebelahan di bangku panjang. Tiada dinding, tiada penghalang. Di hadapan mereka terdapat saluran air. Terapung di dalamnya ialah span yang diikat pada sebatang kayu. Itulah tisu tandas mereka dan ya, semua orang berkongsi span yang sama. Orang Yunani purba menggunakan sepihan jubin yang pecah. Manakala di China purba, orang menggunakan jalur buluh yang nipis. Daripada semua cara ini, yang mana satu anda sanggup gunakan?